Okey geng, Assalamualaikum. Hari ini memang hari yang paling best. Sebab apa? Ini barang kat depan memang khas untuk EFI member. Tu dia, EFI member kita rasa bulan 10 lah. Bulan 10 lah, tak lama dah. Lalu kita bulan 8, kita ada masa sebulan lebih lagi untuk prepare motor. Kebetulan dan masa yang sangat cantik sampai barang-barang EFI. Daripada hujung sana sampai hujung sana, semua barang-barang EFI. Dan salah satunya yang orang duk tunggu sangat-sangat tu, hujung sekali tu. Hyperclass combo Red Leo nang keping macam tu. Tu dia geng. Tapi tak lagi bila pergi hujung sikit baru kita cerita. Lalu kita main daripada sebelah sini dulu sampai sebelah sana. Banyak. Boleh dikatakan macam semua barang EFI lah. Ada sulam sikit-sikit je barang motor lain. Okey, kita ada carburetor PE. Kita panggil dia PE. Mari dekat sikit kita tengok. Carburetor PE ni dia slide bulat. Macam mana kita duk jual sebelum ni lah. Carburetor PE Red Leo. Kita panggil carburetor PE Red Leo. Dia slide bulat. Okey, dia boleh pakai dekat EFI, dekat Wave, dekat LC dan macam-macam motor lagi yang orang suka pakai. Nak pakai kat RR 125 semua boleh pakai no. Carburetor PE ni boleh pakai kat macam-macam motor. Kita ada saiz 24, 26, 28, 30 dan juga 32. Tu dia. Ramai orang suka carburetor PE ni, dia senang setting. Slide bulat ni dia senang setting. Okey, dia main complete macam biasalah. Carburetor, slide apa semua, jarum, pilot, minjet. Jarum dia tak bagi, jarum ada satu je dalam ni. Dia bagi pilot dengan minjet lebih no. Pilot dengan minjet ada kat situ. Okey, no, setiap saiz dapat. Lepas tu dapat lagi pula gasket takung bawah. Dia bagi lebih lagi satu. Okey, macam sebelum ni juga, cuma kita restock balik saja. Okey, yang ni pula coil. Coil untuk motor carburetor, bukan injection no, carburetor. Tak kisahlah motor EFI, motor LC, motor 125Z, motor RZ, motor Chris, motor apa saja yang pakai carburetor boleh pakai yang ni. Dia bukan apa injection punya no, carburetor. Dan kali ni design terbaru, dia clock more lah. Dia tak laser-laser lah, dia clock more terus. Oh, dia handsome lagi lah, betul tak? Nampak dia tulis tu Ultra Pro Racing Red Leo. Okey, yang ni selesai bahagian coil. Yang ni pun putih stok lama itu sebab kita designkan yang baru. Okey, yang ni kita ada blok EFI. Okey, blok EFI kita ada Class 1. Yang ni body dia panjang ikut Class 1, saiz 57. Bukan ni 57, saiz piston dia lah. Body dia ikut Class 1, ikut sebiji macam Class 1, dia tak tambah, dia tak tolak. Ikut Class 1, piston 57. Yang ni ikut Class 1 punya body, saiz 58 piston dia. Okey, yang ni pula kita ada Class 1 body tambah 3. Class 1 cutting Class 1 dah tambah 3 mm siap-siap. So yang ni saiz 58 mm. Okey, yang ni pula semua Dream. Kita ada 53 Dream, 54 Dream, 56 Dream, 57 Dream, 58 Dream. Okey, setiap pembelian blok akan dapat blok, dapat piston, dapat pin, dapat ring, dapat clip. Dan juga setiap blok semua dah siap skim tingkat. Skim tingkat yang kita buat ni adalah formula-formula yang kita duk pakai dekat bengkel. Hampa tak perlu lagi nak pergi skim lain ke apa ke, boleh pakai terus skim tingkat yang kita dah buat ni. Cukup handsome sangat-sangat dah no. Okey. Lepas tu kita ada head EFI pula, nampak? Tadi blok carburetor, coil. Ni main head pula dah. Okey, head EFI kita ada saiz 2326, 2427, 2528. Cukup ngam saiz yang kita dah keluarkan selama ni. Kita ada stok ke semua, tiga saiz. Dan head kita apa yang special dia daripada sebelum-sebelum ni kita dah cakap dah. Kita punya head kalau 2326 kita tak offsetkan tiang 4 tu. Sebab blok-blok yang kita akan pakai saiz kecil dia tak perlu offset. Yang kita offset adalah 2427, 2528. So kalau hampa pakai head kita dengan blok kita, cukup handsome dah. Dia punya lubang lopok kawah ni dengan lubang slip ni memang kedudukan dia cantik no. Jadi harap hampa faham macam tu lah. Sebab ada lagi yang tak faham lagi, dia duk beli blok orang lain, dia pakai head kita jadi tak ngam. Jadi kena beli blok kita, beli head kita, dia akan jadi cantik dan selesai masalah hampa. Dan pemain pun senyum lebak bila pakai barang ESA sebab barang tu senang. Okey, lepas tu pula head ni hampa akan dapat head, valve, rocker arm, washer. No, head, valve, rocker arm, washer, semua jenis head akan dapat barang-barang yang sama. Head kita jalan rocker arm bearing. Jalan rocker arm bearing. Dan lubang-lubang yang selalu ada masalah bocor kat bawah ni pun semua kita dah buat siap-siap kat hampa dah. So hampa tak payah pening-pening dah nak pergi tanam bush lagi, rentah duit lagi apa semua, tak payah. Dan apa lagi yang special lagi yang kita buat kat hampa? Sebelum ni orang duk katalah head kita ni kita punya CR ni tak cukup tinggi. Player EFI pun boleh tahan tengok depa duk kejap CR tinggi tu. Jadi kita upgrade kat hampa lagi. Head ni hampa tengok tu. Kawah ni kita bagi sempit balik nak bagi hampa dapat CR tinggi. Nampak noh? Tu dia. Dulu kawah ni besar, lah kita buat kawah sempit kat hampa. Semua saiz kita buat kawah sempit supaya hampa boleh pakai dapat CR yang hampa nak. Hampa nak tinggi lagi pun ngam. Jadi bila hampa nak rendah, hampa cuma potting balik saja kawah ni. Maksud tu version head yang kali ni kita upgrade kepada kawah dia sempit supaya CR hampa tinggi. Okey, itu saja. Ketiga-tiga saiz kita buat bagi CR tinggi. Lepas tu yang ni Hyperclass LC5S. Hyperclass LC5S
Yang ni hyperclass EFI juga. Jadi barang EFI ada, hyperclass EFI pun ada. Yang ni model hyperclass saja, 5 spring, tak dapat kelas plate apa semua. Okey, yang ni hyperclass combo. Yang ni gila orang duk cari ni. Okey, dia main siap Red Leo punya 6 keping clutch plate, 5 keping iron plate. Okey, dapat sekali mangkuk kelas, semua dapat mangkuk kelas, dapat hyperclass, dapat gear besar, dapat bush, dapat washer, semua komplit bagi gambar. Dalam murah. Depa kata awak jual murah sangat ni, jual murah-murah sudahlah. Play EFI kita faham ekonomi depa, kita kena bagi murah kat depa. Walaupun benda ni kalau jual mahal pun orang akan beli juga pasal komplit, padu, tak ada masalah, boleh PMP. Kalau mahal pun orang beli tapi kita kekalkan dengan harga yang sama walaupun barang selalu putih stok. Okey, yang ni pula brake pad. Brake pad kita ni kita ada dua model untuk ni untuk kaliper ESR yang Isa duk jual tu. Brand ESR punya kaliper tu, kalau ada orang nak maintenance tukar brake pad, kita dah ready dah. Kita ada yang 2 port punya dan kita ada yang 4 port punya. Okey, harap faham. Ada orang dah beli kaliper, ada yang duk tanya nanti kami nak servis brake pad kami macam mana, kita dah masuk stok dah. Yang ni 2 port punya untuk kita punya P34 tu lah, dan yang ni 4 port punya, yang 4 port kita punya. Okey noh. Jadi barang-barang ni yang ada dulu, dan bagi saya syok lah ni. Dia sampai masa yang sesuai. Kalau seminggu 2 minggu nak event pun tak ngam je. Ni dia ada sebulan lebih sebelum event. Paling handsome lah. Okey, ngam.